Saya sangat recommend beli. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Kerok. Selamat kembali ke YouTube channel Kerok Zulhilmi. Macam biasa, setiap bulan mesti ada saya review barang Sentai. Tapi hari ni saya tak review dia punya changer. Saya review dia punya item final form. Jadi barang yang saya nak review hari ini adalah ini dia, EX Psycho Q-Tama. Psycho. Pelat. Kita pelat. Susah nak sebut. Okay, so ini adalah Psycho Q-Tama yang muncul di dalam siri Uchu Sentai Kyuranger. Ianya digunakan oleh Shishiret untuk bertukar menjadi Shishiret Orion. Ni Q-Tama yang paling best. So, korang tengok benda apa dia boleh buat. So, jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat. Terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ, tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini dia Psycho Q-Tama. Dan macam biasa, sebelum kita tengok dia punya fungsi, dia punya lampu, dia punya bunyi, jom kita tengok dulu detail yang ada. Okey, ianya adalah Q-Tama yang sangat besar. Dia macam planet Zuhal tau, planet Zuhal. Dia ada ring keliling planet. Planet dia warna putih, ring dia warna biru. Lepas tu dia adalah warna merah-merah sikit. Ni merah-merah bawah ni. Apa nombor ni? Macam 315. Yang dia punya ring ni boleh pusing. Lepas tu dia punya atas dia ada butang warna biru untuk aktifkan bunyi-bunyi. Lepas tu apa lagi? Ni belakang ni penutup bateri. Yang ini dia dia punya speaker belakang ni. Lepas tu apa lagi? Ni butang bawah ni, butang untuk aktifkan bunyi-bunyi. Okey, so jom kita tengok fungsi-fungsi yang ada. Jom kita tengok lampu dia, jom kita dengar bunyi dia. Kat sini dia ada button on off. Okey, bila kita on dia akan ada bunyi. Nampak dia ada logo kat sini. Sekejap, saya on balik. Dah bagi nampak. Okey, so dia punya planet dia, satu planet ni berlampu. Okey, dia ada beberapa function dekat sini kan. Kalau kita tak masukkan dia kat dalam changer. Okey, first kita tekan dulu button dekat belah atas ni. Dia sebut what's up. Bukan WhatsApp yang korang chat member tu Okey, lagi apa lagi function? Ni ring ni pun boleh pusing. Okey, kalau korang pusing, dia buat bunyi tu je lah. Dan dia ada juga beberapa fungsi lain selain daripada dia sebut WhatsApp. Dia sebut planet-planet dia sebut apa planet yang ada Marik, Venus apa bahasa Melayu. Korang jangan tanya saya pasal planet. Saya ni bukan angkasawan. Tak berapa cerdik sikit pasal planet. Okey, so jom kita dengar bunyi-bunyi yang ada. Okey, kita tekan lagi. Okey, kita tekan lagi. Dia bila lampu putih dia macam tak berapa nampak kan dia punya logo tu. Kita tekan lagi,
Okey, kita tekan. Okey, so itu dia. Dia dah WhatsApp balik. Okey, so itulah dia function dia tanpa apa nama Caesar Blaster, tanpa DP changer. So jom sekarang kita dengar function dia menggunakan Caesar Blaster. Okey, so ini adalah Caesar Blaster. Yang mana yang tak kenal Caesar Blaster ni, korang bolehlah tengok saya punya review saya yang sebelum ni. Okey, so kita main dia macam Qtama biasa je. Kita masuk kat sini. Cuma bezanya jadi dia tak payah nak tolak-tolak dia tak payah nak tolak-tolak. Dia semua benda function dekat button atas. Okey, so jom kita bertukar. Alright, so itu dia. Dia punya lagu dia kemain kan. Rancak kan sekali Shishirik Orient. Okey. So, itu bunyi bertukar dia. Kalau kita tengok kat dalam siri, Shishirik Orient ni dia boleh guna senjata-senjata member dia. Senjata-senjata dia punya kawan. So, okey, nak gunakan senjata kawan-kawan dia, kita cuma tekan button atas ni. Benda ni simple je. Dia tekan pusing, itu je lah function dia. Okey, so jom kita dengar senjata-senjata yang dia boleh gunakan. Superstar. Galaxy. Okey, so itu dia Superstar untuk Shishirik. Okey, next. Okay, so itu Poison Star. Okay, next. Okay, so Beast Star. Alright, next. Alright, next. Dia ada 9. 9 member dia punya bunyi. So agak letih juga sebenarnya saya nak tekan datang ni. Okay, next. Okay, next. Macam bunyi ninja lari untuk Shinobi Star. Alright, next. Alright, rasanya yang ni last. Alright, so itu dia. Food Meister. Alright, ada lagi ya? Okay, so itu dia All Star. Okay, so itu dia guna senjata kawan-kawan dia. Selain daripada dia guna senjata kawan-kawan dia, dia ada juga bunyi macam Caesar Blaster lah. Dia ada apa tu? Say the attack, apa lagi? Say the docking. Dia ada bunyi-bunyi tu. Okay, untuk aktifkan bunyi-bunyi tu, korang kena hold button atas ini. Okay, so bila kita hold, Say the goal.
Okay, so itu dia Battle Orion. Okay, next. Alright, so itu dia bunyi mecha. Alright, next. Okay, so itu dia bunyi letup-letup. Okay, ada lagi ya? Okay, dah tak ada dah. Oh, so dia tak ada say the attack. Ingat kan dia ada. Rasanya macam itu je function yang dia boleh buat. Ada lagi tak function lain? Kalau saya ada tertinggal, korang komen kat bawah. Sama ada ya, kadang saya lupa, kadang saya tak tahu. Saya juga manusia. Okay, so jom kita cabut dia. Tergolek cabut. Okay, tadi kita dah main dia gunakan Caesar Blaster. Okay, sebenarnya benda ini dia tak payah Caesar Blaster pun. Kalau korang perasan, Caesar Blaster tu langsung tak berlampu, langsung tak berbunyi. Sebab bawah dia ni dia tak ada reader apa-apa. Yang dia ada cuma button untuk tekan. So kalau korang tak ada Caesar Blaster pun, korang still boleh main. Saya tekan bawah, saya tekan nampak? Korang tak payah Caesar Blaster pun untuk main benda ni. Korang just kena hold je lah. Korang kena tekan je lah bawah ni. Okay, so itu dia Psycho Q-Tama. Saya sangat recommend beli. Saya boleh kata Q-Tama yang paling best. Saya ada satu lagi Q-Tama yang ada elektronik. Yang apa tu? Saya tak ingat nama dia, yang matahari bulan tu. Yang boleh terbalik kan. Saya tak review lagi lah yang tu. Saya betul ingat saya tak review lagi. Yang itu best, tapi yang ini lagi best. Yang ini lagi best. Kalau sebelum dia bertukar, dia boleh buat bunyi-bunyi planet. Lepas dia bertukar, dia boleh pula buat bunyi-bunyi senjata kawan-kawan dia. Benda ni banyak function dia. Lepas tu dia ada apa tu, boleh panggil mecha, say the go, say the docking kan. Lampu dia pun lampu dia lap. So saya memang recommend Q-Tama ni. Cuma kekurangan dia dia ada bunyi 9 member dia tu, 9 kawan dia. Untuk Ho Soldier, untuk siapa lagi yang ungu tu, yang itu dia tak ada. Dengan yang biru muda tu, apa nama dia orang? Okami Sky Blue Okami Sky Blue dengan siapa yang warna ungu? Ryu Commander. Untuk 3 ni dia tak ada bunyi. Dia ada bunyi untuk 9 ahli je. Itu je lah dia punya kekurangan. Kalau korang teringin nak beli, memang senang nak jumpa. Saya dapat dekat JJJ, kawan saya pun dapat kat JJJ. Saya rasa semua orang yang ada benda ni kebanyakan jumpa kat JJJ. Saya dapat dekat JJJ harga RM10. RM10 ke RM6? Yang pasti bawah RM10 lah. Kalau mahal pun saya rasa mungkin RM20. So memang benda ni senang jumpa JJJ. Okay, so itu saja untuk hari ini. Apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa, jangan jadi macam saya, tak kenal planet. Banyakkan belajar sains. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.